Kehilangan pesawat penerbangan Malaysia MAS MH370 dan tindakan sensasi bomo Ibrahim Mat Zain yang dilihat kononnya mahu membantu pihak berkuasa mencari pesawat berkenaan kini dijadikan satu permainan video. Permainan yang muncul semalam dinamakan Bomo. Ia boleh dimuat turun melalui aplikasi di Android. Permainan yang memaparkan 3 bomo yang beraksi di atas permaidani dengan misi mencari pesawat yang hilang. Ketiga-tiga bomo ini dibekalkan dengan beberapa barang ritual seperti air suci, bubu, kelapa dan kayu. Dalam permainan ini, mereka perlu menyelamatkan penumpang dan anak kapal di setiap laluan untuk mengumpul lebih banyak mata. Dalam masa yang sama, pemain harus berhati-hati dengan kemunculan garuda hitam yang berkeliaran di setiap laluan. Permainan ini menyediakan 3 suasana latar belakang yang berlainan. Bomo di udara, di darat dan juga di atas jalan raya yang tersorok. Walaupun baru sehari diperkenalkan, permainan ini telah mendapat rating sebanyak 4.5 bintang di aplikasi Google Play dan juga mendapat pelbagai komen dan kritikan daripada pemain sendiri. Tetapi, pada masa yang sama, ada juga berpendapat permainan ini boleh mendatangkan kurafat dan berbentuk syirik. Ada pula yang beranggapan aura Raja Bomo ini amat memalukan negara Malaysia. Secara keseluruhan, permainan ini tidak nampak menarik dari segi grafik kerana mungkin direka dalam keadaan tergesa-gesa. Namun, ada antara pemain yang beranggapan ia satu percubaan yang baik.